Ayam hiriskan berat dengan white pepper, Masukkan white pepper, oyster sauce, kicap cair, oyster sauce, kicap yang ada, tepung jagung dan minyak dulu. tepung jagung, lepas tu minyak. Tumiskan banyak bawang cincang sampai wangi. Tumiskan bawang sampai wangi. Tumiskan ayam yang diperap tadi. Ayam tadi masukkan. Masukkan fish cake. Masukkan crab stick, Masuk lagi white pepper, sos tiram, sos tiram, kicap pekat, kicap cair. kicap biasa, lepas tu kicap biasa lagi. Kalau nak lagi banyak rasa, letak chicken stock powder. Saya follow akak juga, letak banyak. Lepas tu letak air. Air secawan. Bila air mendidih, masukkan mi kuning. Air dah mendidih, masukkan Maggi. Masukkan sayur sampai masak. Jap kak, Maggi keras lagi. Dah lembut, masukkan sayur. Masukkan air tepung jagung untuk pekatkan kuah. Capua tepung jagung. Letak telur hancur kacau sikit. Letak telur, kacau-kacau manja sikit. Bila nak makan, boleh letak sikit cuka hitam atau cili padi juga. Apa kau bodoh cuka hitam? Cuka biasa saya ada kak. Gaul-gaul sikit, bagi sebati cuka tadi. Lepas tu, rasa sikit. Jadi tak? Wih, masamnya. Lomi memang rasa macam ni ke kak? Saya tak pernah makan sebelum ni. Jadi saya tak tahu saya buat ni betul ke tak. Cuba bagi pendapat sikit kak.